Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Naratif Rakyat. Sebelum kita mulakan, mohon tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan dan aktifkan loceng notifikasi untuk mengikuti setiap perkembangan terkini di saluran ini. Kami membawakan analisis yang tenang, berfakta dan mudah difahami mengenai isu-isu semasa yang memberi kesan kepada masyarakat. Terima kasih kerana meluangkan masa. Mari kita mulakan. Bayangkan situasi ini, anda tengah duduk santai, mungkin tengah minum kopi pagi atau mata anda tengah fokus kat skrin komputer siapkan kerja pejabat. Rutin biasa lah kan? Ya, rutin biasa. Tapi tiba-tiba, telefon bimbit ke atas meja anda mula berbunyi. Oh, yang bergetar tak berhenti tu? Betul. Bukan sekadar satu notifikasi ringkas tau. Ia bergetar dan menyala bertalu-talu. WhatsApp grup warga, rakan sekerja, kawan sekolah lama, semua orang hantar mesej yang sama. Masing-masing sibuk kongsi pautan berita, tangkap layar dengan tanda seru yang panjang berjela. Tepat sekali. Satu berita gempa baru je pecah dan ia merupakan satu pengumuman yang memang menggegarkan seluruh negara. Itulah gambaran atmosfera yang dicatatkan dalam sumber rujukan kita pada hari ini. Sejurus selepas keputusan kes 1 MDB diumumkan. Ya, kes yang membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Suasana panik dan terkejut tu sangat berasas. Apa yang terpampang kat skrin telefon anda pada detik tu adalah kemuncak kepada sebuah episod perundangan yang sangat bersejarah. Keputusan mahkamah kan? Betul. Hakim Mahkamah Persekutuan Yang Arif Datuk Colin Lawrence Sequeira dah pun selesai membacakan penghakimannya. Datuk Seri Najib didapati bersalah atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram. Wow, 21 pertuduhan? Ya, dan skala kes ni bukan sesuatu yang kita boleh pandang ringan lah. Jumlah keuangan yang terbabit mencecah 2.3 bilion ringgit. 2.3 bilion ringgit? Mahkamah mendapati pihak pendakwaan berjaya kemukakan bukti yang cukup kukuh untuk melampaui keraguan munasabah bagi kesemua 25 pertuduhan tersebut. Kalau kita susun wang kertas RM100 untuk jumlah tu kan, entah berapa bangunan pencakar langit kita boleh samai tingginya. Memang tak terjangkau di akal. Ia satu angka yang hampir mustahil untuk minda kita visualkan. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh ke dalam perbincangan ni, ada satu perkara asas dan sangat penting yang kami kena jelaskan kepada anda yang sedang mendengar. Ya, ini sangat kritikal untuk kita tetapkan dari awal. Sesi ini meneroka nota dan refleksi peribadi mengenai kes ini. Isu ni seperti yang kita semua tahu sangat syarat dengan elemen politik. Sangat syarat. Jadi kami di sini bukan untuk mengambil apa-apa pihak atau menyokong mana-mana pandangan politik. Kami cuma bertindak melaporkan secara adil dan objektif tentang isi kandungan sumber ini supaya anda faham kronologinya. Pendekatan kita hari ini memfokuskan kepada mekanik dan rentetan peristiwa sahaja. Betul. Sesi kupasan ini tak bertujuan untuk jadi pentas perdebatan siapa benar atau siapa salah dari sudut ideologi. Misi kita adalah untuk menjejaki arka naratif keseluruhan kes ni. Satu epik yang memakan masa 15 tahun. 15 tahun? Satu tempoh yang sangat panjang. Ya, kita akan tengok macam mana sesuatu yang bermula dengan keraguan kat sebalik fail-fail korporat pada tahun 2010 perlahan-lahan berubah jadi krisis global. Dan akhirnya membawa kepada ketukan tukul hakim di mahkamah hari inilah. Tepat sekali. Kita akan telusuri macam mana kuasa pengadilan tu berpindah tangan dari ruang siber yang dikenali sebagai Mahkamah Rakyat masuk ke dalam gelanggang rasmi Mahkamah Undang-Undang. Saya sentiasa berminat dengan titik mula sesuatu krisis besar. Kalau kita tengok dalam nota sumber kita ni kan, semuanya bermula pada awal tahun 2010 dengan sesuatu yang nampak sangat teknikal dan agak membosankan sebenarnya. Sebuah usaha sama antara satu MDB dan satu entiti yang dipanggil Petro Saudi. Ya, Petro Saudi. Pada permukaan, nama Petro Saudi tu sendiri dah bagi satu ilusi kehebatan tau. Ia kedengaran macam sebuah syarikat pelaburan gergasi kan? Betul, yang kononnya disokong oleh kekayaan minyak dari Timur Tengah. Kita sebagai rakyat biasa mesti akan terfikir, oh, ini pelaburan antarabangsa berprofil tinggi ni. Mesti akan untungkan negara. Persepsi itu memang sengaja dibina. Tapi, dari bacaan saya terhadap nota ni, mekanik sebenar di sebalik usaha sama ni adalah sesuatu yang sama sekali berbeza.
Macam mana sebuah struktur korporat yang nampak sah ke atas kertas sebenarnya boleh jadi pintu masuk kepada kehilangan berbilion ringgit? Okey, rahsianya terletak pada seni manipulasi struktur kewangan. Dalam dunia korporat yang sah, usaha sama atau joint venture ni bermaksud dua pihak keluarkan modal bersama untuk satu perniagaan. Macam kongsi modal lah kan? Betul. Tapi apa yang dibuktikan di mahkamah mendedahkan satu ilusi yang sangat terancang. Bila 1MDB suntik dana besar pada awalnya, $1 bilion AS ke dalam usaha sama ni, wang tu tak kekal dalam akaun rasmi pelaburan. Habis tu dia pergi mana? Sebaliknya, sejumlah besar daripadanya terus dialihkan ke dalam akaun syarikat pihak ketiga. Sebuah syarikat cengkerang atau shell company yang langsung tak ada kaitan dengan aktiviti perniagaan sebenar. Maksudnya syarikat tu cuma wujud atas kertas je lah? Ya, syarikat cengkerang ni hanyalah satu nama ke atas kertas yang didaftarkan di negara syurga cukai. Ia direka khusus untuk mengaburkan jejak wang. Jadi, ia bukan sekadar pelaburan yang gagal lah kiranya. Ia adalah pemindahan dana yang memang sengaja dilencongkan. Tepat sekali. Dan kat sinilah konsep pengubahan wang haram atau money laundering tu berlaku kan. Saya selalu bayangkan pengubahan wang haram ni macam ni. Kita ambil sehelai wang kertas yang bertanda, lepas tu kita pasarkan ia melalui 100 tangan berbeza kat dalam sebuah bilik yang gelap. Metafora yang sangat bagus. Menjelang masa wang tu keluar dari bilik gelap tu, mustahil untuk kita kenal pasti siapa yang mula-mula bawa masuk wang tu. Dan dalam kes ni, bilik gelap tu adalah sistem perbankan antarabangsa di luar pesisir pantai. Ya, dana tu dialihkan dari satu akaun ke satu akaun yang lain semata-mata nak padamkan cap jari asalnya, iaitu wang tu milik negara sebelum ia akhirnya entah macam mana masuk ke dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib. Analogi bilik gelap tu sebenarnya menerangkan fasa layering atau pelapisan dalam proses pengubahan wang haram dengan sangat tepat. Layering. Ya, dan bila sebahagian daripada berbilion ringgit tu akhirnya ditemui berada kat dalam akaun peribadi beliau, wujud satu keperluan yang sangat mendesak untuk menjelaskan asal-usulnya kepada umum. Mereka terpaksa cipta satu alasan lah. Betul. Di sinilah terletaknya satu lagi naratif strategik yang dibincangkan dalam sumber kita, iaitu pertahanan derma Arab. Pihak pembelaan pada mulanya mendakwa bahawa wang yang masuk tu adalah hadiah peribadi daripada kerabat diraja Arab Saudi. Tahu tak, kalau kita fikirkan secara logik dari sudut psikologi massa, naratif derma ni adalah satu perisai yang sangat genius pada waktu tu. Memang genius. Sebab dalam budaya kita kan, terutamanya kat Malaysia, ada satu rasa hormat yang sangat mendalam terhadap institusi diraja. Lebih-lebih lagi yang melibatkan negara penjaga dua kota suci. Ya, sentuh sentimen agama dan penghormatan. Betul. Bila sesuatu tu dilabelkan sebagai derma dari kerabat Arab Saudi, ia seolah-olah mencipta satu pantang larang budaya. Macam ia beritahu rakyat, ini urusan peringkat tertinggi antara pemimpin negara. Ia rahsia peribadi dan korang rakyat biasa tak layak untuk persoalkannya. Perisai ini memang nampak sangat kebal sehinggalah ia dibawa ke mahkamah. Sebab mahkamah tak kisah pasal pantang larang budaya kan? Ya, mahkamah tak tengok pada sentimen atau kehormatan. Mahkamah hanya tengok pada kod SWIFT, ledger bank dan jejak audit yang membuktikan bahawa wang tu bukanlah terbang dari Riyadh. Sebaliknya, ia dipusing kembali dari dana 1MDB itu sendiri. Pusing balik duit tu? Wow. Itulah titik perbezaan yang kritikal. Mahkamah ada kuasa sapina untuk paksa bank antarabangsa dedahkan rekod transaksi yang tersembunyi itu. Tapi kan, apa yang paling beruntun jiwa tentang kes ni sebenarnya bukanlah rekod bank tu. Habis tu? Kan, kita ada juru audit antarabangsa, kita ada Jabatan Pematuhan Perbankan Global, kita ada Jabatan Kuasa Pengawasan Kewangan. Ya, semua sistem yang sepatutnya menjaga duit kita. Betul, tapi mereka bukanlah pihak yang mula-mula menyalahkan penggerak kecemasan secara terbuka. Beban tu jatuh kepada individu kat luar sistem. Secara spesifiknya, penulis nota ni yang merupakan seorang penulis blog tempatan. Ya, ini adalah bahagian yang paling buatkan saya terpaku bila baca sumber ni. Fakta bahawa seorang wartawan warga negara yang cuma berbekalkan komputer riba dia perlu jadi orang yang mendedahkan skema pengubahan wang haram antarabangsa ni. Ia menunjukkan ada sesuatu yang benar-benar rosak pada jentera institusi kita masa itu. Memang rosak teruk.
Sumber tu mencatatkan bahawa penulis ni telah menghasilkan 123 artikel kat blog pribadinya antara tahun 2013 hingga 2020. 123 artikel tau. Itu bukan sekadar hobi hujung minggu lah. Tak, sama sekali tak. Itu adalah satu dedikasi yang menuntut obsesi berterusan. Bayangkan, merungkai dokumen awam, menyusun kepingan teka-teki dan menjerit kepada dunia tentang kehilangan dana ni pada ketika tak ada siapa pun yang mahu mendengar. Dan jeritan tu dibayar dengan harga yang sangat-sangat mahal. Di sinilah naratif beralih daripada sekadar kes jenayah kola putih yang kompleks kepada sebuah tragedi manusiawi. Harga sebuah keberanian. Ya. Sumber ni merakamkan momen paling gelap dalam perjuangan individu tersebut. Pada seawal November 2016, kelantangan penulis blog ni membawanya terus ke kandang tertuduh. Ya, dia dijatuhkan hukuman penjara 18 bulan kan? Betul. Dan tahu tak apa kesalahan jenayah dia? Membocorkan dan mendedahkan laporan audit 1MDB kepada umum di bawah Akta Rahsia Rasmi atau OSA. Pada Ogos 2017, proses rayuannya ditolak di mahkamah dan dia dah bersedia ditubir pintu penjara. Cuba kita hayati realiti situasi itu sekejap. Benda ni bukan sekadar berita yang kita baca sambil lalu ke akhbar. Penulis ni terpaksa pulang ke rumah, duduk berhadapan dengan isteri dia dan melakukan satu perbincangan yang saya rasa tak ada pasangan suami isteri yang sanggup lalui. Perbincangan yang sangat berat. Sangat berat. Beliau terpaksa minta isterinya untuk berhenti kerja seterus-merta. Alasannya sangat menyayat hati tau. Sebab dia tahu dia boleh dipenjarakan pada bila-bila masa. Ya, dia nak habiskan sisa bulan kebebasannya untuk bawa isteri dan anak-anaknya berkempen ke seluruh negara. Dia nak mereka tengok dan faham perjuangannya secara langsung sebelum kebebasan tu dirampas dari dia. Pengorbanan yang luar biasa. Bagi saya, itu adalah pertemuan yang sangat nyata antara menuntut kebenaran negara dan mengorbankan masa depan keluarga sendiri. Macam yang kita bincang tadi, harga sebuah keberanian sentiasa dibayar melalui pengorbanan peribadi. Sistem pada ketika itu menggunakan segala instrumen perundangannya untuk mendiamkan suara mahkamah rakyat. Mereka nak senyapkan dia. Betul, tapi sumber kita ada berkongsi satu imej visual yang penuh ironi yang berlaku pada detik hukuman itu dijatuhkan. Oh, yang pasal papan tanda tu kan? Ya. Ketika penulis tempatan ni diancam penjara kat tanah airnya sendiri semata-mata kerana mendedahkan penyelewengan, wajah dia dan berita tentang hukuman tu sebenarnya terpampang kat papan tanda elektronik gergasi kat tengah-tengah kota London. Ironi yang sungguh tajam. Kat dalam negara sendiri, dia dilabel sebagai ancaman rahsia rasmi yang perlu disenyapkan di sebalik tirai besi. Tapi kat luar negara, ceritanya berbeza. Betul. Di ibu kota keuangan dunia tu, tindakan dia diangkat sebagai satu penggerak amaran mengenai integriti keuangan global. Papan tanda kat London tu adalah bukti nyata bahawa skandal ni dah pun melepasi sempadan domestik. Mata dunia sedang meneliti kita pada masa tu. Ya. Mereka bukan sekadar melihat jumlah wang yang hilang tau. Mereka menilai macam mana sesebuah kerajaan bertindak terhadap rakyatnya sendiri yang berani bertanyakan soalan yang sukar. Pendedahan di London, artikel-artikel kat blog, kemarahan awam kat media sosial, semua ni adalah manifestasi kuasa mahkamah rakyat. Dan mahkamah rakyat ni sangat penting sebenarnya. Penting untuk cipta momentum kan? Betul. Mereka mencipta tekanan. Mereka memastikan isu ni tak tertimbus kat bawah liputan berita harian yang lain. Tanpa desakan luar yang berterusan ni, kelangsungan proses keadilan rasmi mungkin tak akan pernah dapat momentum politik untuk digerakkan. Tapi mahkamah rakyat ni pun ada satu kelemahan yang ketara, betul tak? Ya, kelemahan yang besar. Mahkamah rakyat selalunya menghukum berdasarkan persepsi dan serpihan maklumat yang tak lengkap. Ia pantas, ia berasaskan emosi yang meluap-luap, tapi ia tak mempunyai integriti undang-undang. Jalanan masuk ke dalam mahkamah undang-undang yang sebenar. Betul. Peralihan dari jalanan ke gelanggang rasmi. Bila bercakap pasal peralihan ni, ia ingatkan saya kepada satu perbezaan yang sangat besar antara jangkaan awam dan realiti keadilan. Kita selalu dengar orang awam merungut tau. Macam, kenapa lambat sangat kes ni nak selesai?
Berita dah keluar bertahun-tahun lepas kot. Ya, rungutan yang sangat biasa kita dengar. Bagi saya kan, perbicaraan berprofil tinggi ni bukanlah macam larian maraton yang panjang seperti yang selalu digambarkan. Habis tu, macam mana? Ia lebih mirip kepada proses membina sebuah empangan gergasi di bawah tekanan air yang sangat deras. Orang awam berdiri kat tebing sungai tu dan menjerit, bina sahajalah dinding tu cepat sikit. Mereka nak keputusan serta-merta. Betul. Tapi mahkamah tak boleh berbuat demikian. Hakim perlu mengkaji setiap inci tanah, menguji kekuatan setiap bongkah konkret. Maksudnya kat sini, mereka kena rujuk setiap email, setiap tanda tangan pada dokumen lembaga pengarah dan setiap jejak pemindahan wang di luar pesisir tu. Semua tu perlukan ketelitian tahap tinggi. Ya, sebelum sebarang keputusan diletakkan. Proses tu sangat lambat sebab sekiranya satu je bongkah pembuktian tu diletakkan secara terburu-buru, keseluruhan struktur keadilan tu boleh runtuh bila masuk peringkat rayuan nanti. Penerangan tentang empangan tu memang sangat bertepatan dengan konsep melampaui keraguan munasabah dalam sistem perundangan kita. Mahkamah undang-undang ni tak beroperasi pada kelajuan internet. Tak ada butang fast forward kan? Betul. Ia beroperasi atas metodologi pembuktian fakta yang sangat terperinci. Dan walaupun Yang Arif Datuk Colin Lawrence Sekerah telah mendapati bahawa pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes pada hari ini, sumber kita segera mengingatkan pembaca bahawa ini belum lagi titik penamat. Ya, ia cuma tamatkan satu pusingan je. Tepat. Ia hanya menengkapkan satu fasa utama. Masih terdapat hierarki perundangan yang perlu didaki melalui proses rayuan yang komprehensif. Perjalanan ini akan bermula di Mahkamah Rayuan dan seterusnya jika dibenarkan ke Mahkamah Persekutuan. Yang mana ini bermakna penyelesaian muktamad tu akan memakan masa bertahun-tahun lagi. Betul, proses yang sangat panjang. Fakta bahawa ia akan ambil masa beberapa tahun lagi ni membawa kita kepada satu persoalan praktikal yang sangat besar. Jarak masa antara hari ini sehinggalah ke keputusan muktamad tu nanti adalah ruang di mana rakyat Malaysia terpaksa hidup dan berinteraksi sesama sendiri setiap hari. Kehidupan mesti diteruskan. Ya, dan sumber kita tak bersembunyi langsung daripada realiti bahawa skandal 1MDB ni sangat memecah belahkan. Ia membelah masyarakat kita. Saya yakin anda yang sedang mendengar ni pun tahu dengan tepat kat mana anda berada dan apa yang anda sedang rasa setiap kali ada perkembangan baru meletus sejak tahun 2010. Ia ibarat satu parut trauma kolektif untuk rakyat Malaysia. Betul. Jadi persoalannya ialah bagaimanakah sumber ini menasihatkan kita untuk mengemudi polarisasi yang tajam ni dalam ruang awam? Macam mana kita nak borak pasal isu ni kat kedai kopi atau kat WhatsApp grup keluarga tanpa bergaduh teruk? Tunggu dan baca. Tunggu dan baca. Ya, apabila hujah penghakiman penuh dikeluarkan secara rasmi nanti, kita sebagai rakyat mempunyai tanggungjawab untuk menelitinya. Kita harus bersandar pada dokumen pengadilan yang diukur melalui keterangan saksi yang bersumpah. Bukannya pada bebenang spekulasi kat media sosial kan? Betul, sebab kat media sosial, fakta sering kali diputar belikkan. Nasihat ni bukan sekadar atas dasar mencari kebenaran yang objektif je, tapi juga untuk melindungi diri kita sendiri. Ini satu poin yang sangat kritikal tentang melindungi diri sendiri. Bila emosi dah kuasai diri, sangat mudah untuk jari kita ni laju je menaip tuduhan meluluh kat ruangan komen pasal perjalanan perbicaraan ni. Bahaya tu. Sangat bahaya. Sumber kita memberi amaran keras mengenai risiko ni kan. Isu menghina mahkamah atau contempt of court. Ya, ini perkara serius. Ia bukan bermaksud mahkamah dengan kejam nak menapis kebebasan bersuara kita, tapi ia adalah pelindung kepada integriti proses perundangan yang sedang berjalan tu. Mahkamah tak boleh dipengaruhi oleh perbincangan persepsi kat luar dewan. Betul. Sebarang percubaan secara langsung atau tak langsung yang boleh mengganggu keadilan proses rayuan kelak adalah satu kesalahan jenayah yang serius. Jadi, tindakan menahan diri daripada buat spekulasi liar tu sebenarnya adalah satu bentuk kematangan sivik lah. Ya, kematangan sivik yang sejati. Dan kematangan ini diuji paling hebat bukan kat ruang komen awam yang terbuka tu, tapi dalam interaksi harian kita yang paling dekat. Dekat meja makan keluarga contohnya. Ya, kat meja makan awal dela. Atau dalam grup WhatsApp kawan-kawan, di mana pandangan ideologi yang saling bertentangan seringkali bertembung dan bergeser. Penulis memberikan satu perspektif yang sangat merendah diri kat sini.
pengiktirafan mutlak terhadap hak asasi individu. Bahagian ni memang benar-benar mengubah cara saya memandang isu ni. Biasanya kan, kita masuk ke dalam perbualan pasal politik atau kes berprofil tinggi ni dengan mentaliti seorang pahlawan. Semua nak jadi juara perdebatan. Ya, kita nak berdebat, kita nak lawan point dan matlamat kita selalunya adalah untuk menundukkan pemikiran orang lain tu supaya bersetuju dengan kita. Tapi nota hari ini memberikan nasihat yang sebaliknya. Apakah nasihatnya? Ia mengingatkan kita bahawa dalam sebuah negara demokrasi yang berfungsi, setiap individu mempunyai ruang mereka yang sah. Jika seseorang ingin terus berdiri teguh, menyokong dan membela Datuk Seri Najib melalui lunas perundangan yang ada, itu adalah hak asasi mereka yang perlu dihormati sepenuhnya. Betul. Tiada siapa yang berhak menghina mereka kerana menggunakan saluran sistem yang dibenarkan oleh undang-undang. Ya, kesalingan rasa hormat tu adalah asas kepaduan. Dan pada masa yang sama, penghormatan yang sama perlu juga diberikan kepada kumpulan yang percaya kepada ketegasan keputusan kehakiman pada hari ini. Tanpa sebarang intimidasi atau paksaan. Betul. Ruang diskusi peribadi kita tak sepatutnya dilihat sebagai medan peperangan di mana mesti ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Objektif utamanya bukanlah untuk memaksa sebuah kata sepakat sebab kebarangkaliannya persetujuan total tu tak akan pernah dicapai lah dalam isu yang teramat syarat ni. Matlamatnya adalah kelangsungan masyarakat itu sendiri. Seperti frasa yang digunakan dalam sumber tersebut, kita semua perlu merujuk kepada kewarasan akal dan kemurnian hati nurani masing-masing untuk berdamai dengan kesimpulan peribadi kita. Damai dengan diri sendiri. Ya, ia adalah tentang menerima fakta bahawa proses perundangan ini berjalan ke atas satu landasan, manakala kehidupan kita sebagai sebuah masyarakat berbilang pandangan mesti terus berjalan di landasan yang lain, tanpa merobek fabrik sosial negara. Menyentuh tentang fabrik sosial negara ni kan, bahagian penutup sumber kita memberikan satu renungan yang saya rasa kita tak mungkin dapat lupakan. Renungan yang sangat mendalam. Penulis merumuskan impak keseluruhan saga 1MDB ni dengan menyatakan bahawa ia bukanlah sekadar satu catatan sejarah yang boleh dipadamkan macam tu je bila kes ni selesai. Kesan kehilangan berbilion ringgit ni dah pun mencipta satu parut luka ekonomi yang terpaksa ditanggung oleh ekosistem kewangan kita selama berdekad-dekad akan datang. Parut yang kekal. Ya, tapi di sebalik bebanan tersebut ada satu pengajaran yang sangat bernilai. Amaran penulis berbunyi, biarlah 1MDB ini wujud hanya sekali di dalam lipatan sejarah kita. Hanya sekali dalam sejarah kita. Pesanan tu merentasi masa dan kepimpinan politik tahu. Ia bermaksud, pada masa depan, jika institusi keuangan kita membentangkan sesuatu yang kelihatan terlalu sempurna atau mustahil nak percaya, Atau jika ada dana yang tiba-tiba bergerak kat dalam bayang-bayang di sebalik nama syarikat cengkerang asing. ya, Bila benda tu berlaku, kita wajib untuk curiga. Kita mesti bersuara, tak kira sekecil mana pun keraguan tu dan tak kira betapa berkuasanya individu yang memegang steering pimpinan pada masa tu. mesti berani tanya soalan. Betul. Sebab macam yang kita bincangkan awal-awal tadi, mengabaikan keraguan yang kecil lah yang merintis jalan kepada episod kejatuhan kewangan yang paling dahsyat dalam sejarah kita. Kelewatan atau keengganan kita untuk bersuara berpotensi merugikan generasi masa depan. Seluruh rentetan 15 tahun ni bawa kita kepada satu naratif besar tentang ketahanan manusia dan sistem keadilan kita. Satu perjalanan yang panjang. Kita melihat macam mana helah korporat seperti Petro Saudi itu dibongkar. Macam mana penulis blog tu sanggup mengorbankan kebebasan pribadinya untuk nak beritahu kebenaran kepada rakyat. Dan macam mana mahkamah membedah fail-fail perbankan tanpa henti untuk menegakkan proses perundangan melampaui keraguan munasabah. Semua tu perlukan masa yang teramat panjang dan tahap kesabaran awam yang belum pernah teruji sebegini rupa. Perjalanan yang sangat memenatkan kan, dari tahun 2010 hinggalah ke detik keputusan perbicaraan ni. Memang meletihkan fizikal dan mental masyarakat. Dan ini mengingatkan saya pada pengorbanan masa yang hilang tau. Bukan je masa proses mahkamah tu sendiri, tapi masa kita sebagai rakyat yang terpaksa sentiasa dihidangkan dengan krisis ni saban hari. Hal ini meninggalkan satu persoalan falsafah yang cukup berat untuk difikirkan oleh anda yang sedang mengikuti siaran ni. Apa persoalannya tu? Sepanjang 15 tahun naratif 1MDB ini membelenggu wacana nasional kita. Kita melihat macam mana sebuah pembuktian keadilan
memakan suku daripada jangka hayat bekerja seorang manusia. Jadi, cuba anda fikirkan, adakah tempoh masa penantian yang teramat panjang dan meletihkan ni sebenarnya telah menguras serta melemahkan keupayaan kita sebagai rakyat untuk terus peduli dan menuntut ketulusan sistem? Atau adakah ia sebaliknya? Ya, atau sebaliknya. Mungkinkah kesakitan dan kelambatan proses ni sebenarnya adalah satu bentuk latihan ekstrim yang secara senyap-senyap telah membina satu lapisan otot ketahanan sivik dan kesedaran bernegara dalam generasi kita. Sesuatu yang belum pernah wujud dalam minda masyarakat kita sebelum ni. Wow, adakah kita semakin lelah? Atau adakah kita kini lebih tajam dan kebal daripada sebelumnya? Itu adalah satu teka-teki pemikiran yang perlu anda rungkai dan jawab sendiri sambil anda melihat sekeliling dan memikirkan masa depan macam mana yang bakal kita wariskan nanti. Bergantung kepada jawapan kita sendiri. Betul tu? Baiklah, nampaknya sampai di sini sahaja eksplorasi sumber kita pada kali ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa, memberikan perhatian dan bersama-sama menyelam jauh menelusuri salah satu kronologi terpenting dalam sejarah moden kita pada hari ini. Pastikan anda terus membaca secara kritis, sentiasa berfikir secara rasional walau apa jua sentimen yang melanda, dan kita berjumpa lagi dalam sesi kupasan yang seterusnya. Jaga diri. Baiklah, setakat itu dahulu untuk video kali ini. Jika puan-puan dan tuan-tuan merasakan perkongsian ini bermanfaat, mohon tekan butang like dan subscribe sebagai tanda sokongan. Jangan segan untuk meninggalkan pandangan atau komen di ruangan bawah. Kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih.